Lepas keluar daripada Underground City, kita bergerak pula ke satu lagi tarikan pelancongan di Kapadokia ni, iaitu pembuatan seramik yang mana telah ada sejak zaman sebelum Masihi lagi. Pembuatan daripada tanah liat lah, daripada zaman Rom dulu. Kita nak masuk tengok sekarang pembuatan seramik. Pembuatan seramik di apa ke nama tempat ni? Aldalga. Ni dia punya artis sedang melukis. Ni. Yeah. So let's go, the left side. Waalaikumsalam. Sampai je dalam tu, dia bagilah duduk kan. Lepas tu dia bagilah sikit sejarah pembuatan seramik ni apa kan. Tapi barang-barang kat dinding dia tu semua harga ribu-riban lah. Kita dengar lah. Lepas tu dia bagilah minum teh apple tu lah. Ni ke ayat jampi lah, supaya semua orang terpengaruh kan. Please enjoy your drink. Apple tea, natural, homemade. Apple tea. Okey, kita diberi minum apple tea. Ni semua ni nak perangkap ni. Macam rapper. Okey, apple tea. So mari kita rasa sedap ke tidak ni apple tea ni. Okey. Dia rasa apple Zapple. Dekat-dekat nak cuka. Ada rasa cuka sikit-sikit. Ni cawan boleh buat balik ke? Cawan ni boleh buat balik ke? Dekat sini ada sikit confuse. Dia kata buat pakai batu pula, batu kuas tu. Kita duk ingat pakai tanah liat. Mungkin dia campur lah kan. Nak jadi seramik ni dia kena, yalah seramik ni boleh buat daripada tulang boleh. Daripada batu pun boleh lah kot kan. Tapi dia kena campur ataupun proses tak macam tembikar biasalah. Macam labu sayung tu tanah liat semata-mata kan. Lepas tu dia panggil lah ni pakar dia ni. Pakar ni untuk buat demo. Biasalah buat vas bunga lah kan. Ini katanya pakar lah, pengalaman lebih daripada 40 tahun untuk lebay ni. Dia buat. Lepas daripada ni dia offer lah dekat kita punya penonton ni, para pelawat ni, siapa yang buat kan. Lepas tu Kak Yati daripada mana daripada KL lah kot. Dia pun angkat tangan lah, dia pun pergi buat satu tembikar. Inilah Kak Yati kita tu. Dan satu yang menarik, dia masih lagi pakai kick wheel lah, ataupun roda kaki ni. Secara tradisional sejak dulu memang dia pakai lah kick wheel lah. Dia tak pakai elektrik walaupun sekarang ni dah boleh sebenarnya kalau nak pakai mesin ni kan untuk pusing tu. Tapi dia masih lagi mengekalkan kick wheel ataupun roda kaki tradisional ni. Kak Yati pun dulu ni duk buat ni. Masa bunga ni nak bagi kat dia tu, tak bagi juga. Biasanya dia pun bagi kat kita kan. Boleh buat balik yang kita buat tu. Salah satu industri yang ada di kawasan Kapadokia ni, industri buat tembikar. Kalau kita tengok apa nama asap-asap ni adalah kilang-kilang buat ataupun bengkel buat seramik ya. Pakcik Alibaba, berapa satu jagung? Satu. Ini Pakcik Alibaba kita jual 10 apa nama? 10 Satu 10 jauh ni pasal apa? Ni kena buh sendiri Okey, ini adalah Caravanserai punya castle. Satu masa dulu
adalah macam kawasan Arenda lah untuk laluan sutera. So laluan sutera ni depa selalu terdedah pada penyamun di tengah jalan. So by night depa mesti sampai ke sini untuk keselamatan lah. Kalau tidak, kalau berada di luar kasa ni mungkin akan dirompok dan sebagainya. Dah belah petang ni dah sampai lah ke Lembah Mahapati pula. Kalau kita tengok kawasan tu Sambung Mahapati lah, bukan orang. Sana tu orang duduk. Nah. Sini dulunya katanya lah tempat daripada belah Bawah Mahapati lah. Lah ni pun ada lagi lah tu Bawah Mahapati. So ada kedai souvenir sini. Jom masuk kedai souvenir. Mai. Kita tengok ni rumah-rumah di Kapadokia. Rumah-rumah di bawah ni. Di mana rumah-rumah ni dikorek dalam batu lah. Batu ni daripada lava gunung berapi lah dulunya. Dikorek dan dijadikan rumah. Ada jugalah tempat-tempat yang untuk Bawah Mahapati. Dan ikut ceritanya menara yang tinggi itu adalah menara tinjau lah, untuk meninjau pihak musuh. Ini cerita zaman perang dulu lah, cerita zaman Rom dulu, di mana pihak Rom menindaslah penduduk yang beragama Kristian waktu tu di sini. Waktu tu Rom belum Kristian lagi. Dan Kapadokia sekarang April, taklah sejuk sangat. Kira cuaca nice sajalah kan, musim spring ni. Okey, jumpa lagi. Di Turki ni teh ni dijual di mana-mana. Kita pun cubalah. Dia ada jual di sini. Selamat datang. Ya. Okey. Dah habis lawatan petang ni. Lawatan. Apa nama lembah ni? Kapadokia. Kapadokia. Hari ni dah habis. Besok kita akan naik belon. Kalau lah ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, di Kapadokia ni kita tak berjaya untuk naik belon panas sebab cuaca tak membenarkan. Jadi kita tangguhlah, tunggu peluang naik di Pamukkale pula kalau berpeluang. So harap-harap di Pamukkale cuacanya baik-baik saja untuk kita naik belon panas.